Okey, sebagai pendahuluan, apakah itu krisis? Okey, krisis ini merupakan situasi tidak dapat dijangka yang memerlukan tindakan segera dan berskala kecil. Krisis terdiri daripada banjir kilat, gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya. Okey, di sini kami akan lebih memfokuskan kepada tanah runtuh. Okey, tanah runtuh ini merupakan salah satu daripada fenomena yang sering berlaku sama ada secara semula jadi atau akibat aktiviti manusia. Faktor semula jadi terdiri daripada hujan lebat berterusan, kecerunan cerun, jenis dan struktur tanah. Bagi faktor manusia pula, terdiri daripada penebangan hutan, pembinaan yang tidak terkawal dan sistem saliran yang lemah. Oleh itu, kejadian ini boleh membawa kesan buruk seperti kemusnahan harta benda, kerosakan jalan raya dan kehilangan nyawa. Penting untuk kita memahami punca-punca kejadian tanah runtuh serta mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh ini. Baiklah, seterusnya saya akan menyampaikan objektif kajian. Kajian ini mempunyai 3 objektif iaitu: pertama, mengenal pasti tanggungjawab dan accountability pentadbir serta guru dalam menangani risiko tanah runtuh. Kedua, menganalisis prosedur pengurusan krisis semasa dan selepas kejadian. Dan objektif kajian yang ketiga adalah menilai keberkesanan langkah pemantauan dan penambahbaikan keselamatan di sekolah. Seterusnya, saya akan sampaikan tanggungjawab dan accountability pentadbir sekolah terhadap keselamatan pelajar. Pertama, kawalan bahan bahaya. Pentadbir bertanggungjawab memastikan semua bahan binaan, sisa runtuhan dan bahan kimia haruslah disimpan dengan selamat dan teratur. Kawasan berisiko seperti cerun juga perlu dipasang dengan papan tanda amaran bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Kedua, laporan kemalangan. Sekiranya berlaku insiden tanah runtuh, pentadbir haruslah menyediakan laporan rasmi kepada PPD atau JPN. Semua maklumat penting seperti masa, lokasi, mangsa, saksi dan tindakan awal haruslah didokumentasikan dengan lengkap. Yang ketiga, penyiasatan kemalangan. Jawatan kuasa penyiasatan haruslah ditubuhkan bagi mengenal pasti punca kejadian dan kelemahan prosedur. Pentadbir bekerjasama dengan agensi teknikal seperti JKR dan Jabatan Mineral Geoscience untuk mendapatkan laporan dan cadangan penambahbaikan. Dan yang keempat, laporan pemeriksaan keselamatan. Pemeriksaan keselamatan dijalankan secara berkala di kawasan cerun dan lokasi berisiko. Laporan pemeriksaan disediakan kepada pihak berkuasa tempatan bagi memastikan langkah pencegahan dapat dilakukan secara berterusan agar keselamatan murid terjamin. Seterusnya, saya akan sampaikan uh, tanggungjawab dan accountability seorang guru terhadap keselamatan pelajar. Yang pertama, accountability keselamatan. Guru bertanggungjawab memastikan murid berada dalam kawasan yang selamat sepanjang sesi PDPC serta guru haruslah mengiring mereka dengan selamat semasa pemindahan kecemasan apabila berlakunya tanah runtuh. Tindakan ini telah mencerminkan tahap accountability dan kepedulian guru terhadap keselamatan murid. Seterusnya, pematuhan SOP. Guru wajib mematuhi SOP bencana alam sekolah, termasuk prosedur pemindahan murid ke kawasan lapang atau lokasi berkumpul yang selamat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pematuhan ini memastikan pengurusan krisis berjalan secara teratur serta dapat meminimumkan risiko kecederaan dan panik. Dan yang ketiga iaitu latihan keselamatan. Sebagai seorang guru, guru haruslah melaksanakan latihan keselamatan seperti latihan
evakuasi dan taklimat bencana untuk mempersiapkan murid menghadapi situasi sebenar. Aktiviti ini membantu membina budaya keselamatan yang proaktif serta menekankan aspek disiplin, kepimpinan dan kerjasama antara murid dan guru. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan pengurusan krisis dalam pendidikan keselamatan bagi kejadian tanah runtuh. Yang pertama, prosedur kecemasan. Prosedur kecemasan ialah langkah yang perlu diambil sebaik sahaja kejadian tanah runtuh berlaku. Antara langkah yang perlu dilaksanakan ialah aktifkan loceng amaran bencana sebagai tanda semua warga sekolah perlu bersiap sedia. Yang kedua, guru bertugas mengarahkan murid beratur dan bergerak ke tempat selamat seperti panas sekolah atau kawasan lapang. Yang ketiga, pentadbir sekolah segera menghubungi pihak berkuasa seperti bomba, PDRM dan APM. Yang terakhir, guru kelas perlu menyediakan rekod kehadiran murid di tempat pemindahan bagi memastikan tiada murid yang tertinggal atau hilang. Yang kedua, kesediaan kecemasan. Langkah kesediaan kecemasan perlu dilakukan sebelum kejadian bagi memastikan semua warga sekolah tahu cara bertindak dengan cepat dan betul. Antara persediaan yang perlu dibuat ialah menyediakan pelan evakuasi dan mengadakan latihan kecemasan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Yang kedua, menyediakan alat komunikasi seperti pembesar suara dan walkie-talkie untuk memudahkan penyampaian maklumat. Yang ketiga, meletakkan peti pertolongan cemas di beberapa lokasi strategik seperti pejabat, kantin dan dewan sekolah. Pengurusan krisis yang ketiga ialah komunikasi dengan pihak berkuasa. Semasa krisis berlaku, komunikasi yang pantas dan tepat amat penting. Setiap pihak perlu mempunyai tanggungjawab yang tertentu. Yang pertama ialah bomba. Bomba perlu menjalankan operasi menyelamat dan mengawal kawasan berisiko. Yang kedua ialah polis. Polis boleh menjaga keselamatan serta mengawal laluan keluar masuk. Yang ketiga, agensi pertahanan awam dan Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh menguruskan pemindahan, tempat perlindungan sementara dan bantuan makanan. Sebagai kesimpulan, pengurusan krisis dalam pendidikan keselamatan amat penting untuk memastikan semua pihak bersedia dan tahu cara bertindak apabila berlaku tanah runtuh. Dengan perancangan yang baik, latihan keselamatan yang berterusan serta kerjasama antara sekolah dan agensi penyelamat, nyawa dan harta benda dapat diselamatkan. Sekarang saya akan menerangkan 5.0 iaitu organisasi program keselamatan. Jadi contoh program keselamatan ini adalah Sekolah Cergas Tanpa Bahaya yang berkaitan dengan tanah runtuh. Jadi di sini terdapat beberapa elemen dan perincian bagi program yang dijalankan, iaitu perancangan program yang bertajuk Ceramah Keselamatan Bencana Alam dan Simulasi Tanah Runtuh. Di sini program tersebut dijalankan sebagai untuk melatih pelajar bertindak pantas dan betul semasa berlakunya bencana alam, iaitu tanah runtuh. Program ini juga tidak hanya kepada pelajar tetapi kepada seluruh warga yang berada di persekitaran sekolah. Seterusnya, carta organisasi. Carta organisasi ini merangkumi pengetua, penolong kanaham, guru keselamatan dan guru bertugas. Jadi pengetua boleh dijadikan sebagai penasihat. Seterusnya, penolong kanaham dijadikan sebagai pengerusi organisasi. Seterusnya, guru keselamatan dijadikan sebagai setiausaha dan guru bertugas menjadi sebagai ahli program. Di Jawatan Kuasa Kerja pula mempunyai beberapa perincian, iaitu yang pertama unit keselamatan
Jadi unit keselamatan ini berfungsi untuk menyediakan alatan-alatan kecemasan ketika berlakunya tanah runtuh dan bencana alam di kawasan sekolah, seperti yang berlaku di Sabah. Seterusnya unit kebersihan. Jadi unit kebersihan ini adalah berfungsi untuk membersihkan kawasan sekolah yang terlibat dengan bencana alam. Seterusnya guru disiplin. Guru disiplin pula berfungsi sebagai menjadi guru untuk mengambil alih para pelajar ketika berlakunya kecemasan, iaitu berlakunya bencana alam. Dan PIBG berfungsi sebagai punca sumber kewangan bagi membaik pulih kerosakan yang berlaku akibat berlakunya tanah runtuh. Dan yang terakhir sekali adalah elemen pemantauan dan penambahbaikan. Jadi di sini menunjukkan bahawa audit keselamatan tahunan perlu dilakukan oleh pentadbir dan laporan pasca latihan. Jadi di sini menunjukkan bahawa program-program seperti ini perlu dilakukan setiap tahun bagi membiasakan pelajar untuk bersiap siaga jika berlakunya bencana alam atau tanah runtuh. Sebagai kesimpulan, keseluruhan perbincangan kita hari ini menekankan bahawa keselamatan pelajar dan pengurusan krisis tanah runtuh di sekolah bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Seperti yang telah dihuraikan, kejadian tanah runtuh boleh berlaku disebabkan hujan lebat, struktur tanah yang lemah ataupun pembangunan di kawasan cerun. Justeru, sekolah terutamanya yang terletak berhampiran kawasan berbukit perlu sentiasa berada dalam keadaan yang bersiap siaga. Dari segi tanggungjawab dan accountability pentadbir sekolah pula, sekolah perlu memegang peranan yang penting dalam memantau kawasan cerun, menyediakan laporan kemalangan, mengurus bahan bahaya serta memastikan pemeriksaan keselamatan dilakukan secara berkala. Pada masa yang sama, guru pula bertanggungjawab menjaga keselamatan murid semasa PDPC, memastikan pematuhan SOP dan menguruskan pemindahan kecemasan dengan teratur. Kedua-dua peranan ini saling melengkapi dan menjadi asas kepada pembentukan persekitaran sekolah yang lebih selamat. Kita juga telah melihat bagaimana pengurusan krisis semasa kejadian tanah runtuh perlu dilaksanakan secara sistematik, bermula daripada membunyikan loceng amaran, menggerakkan murid ke kawasan lapang, membuat semakan kehadiran sehingga kepada komunikasi dengan pihak berkuasa seperti bomba, polis dan APM. Semua langkah ini bukan sahaja menyelamatkan nyawa, malah memastikan tindak balas kecemasan yang tersusun dan berkesan. Selain itu, melalui program seperti Sekolah Cergas Tanpa Bahaya, sekolah dapat memperkukuhkan latihan evakuasi, meningkatkan kesedaran bencana dan membina budaya keselamatan melalui pembentukan Jawatankuasa Audit Keselamatan Tahunan serta penambahbaikan berterusan. Akhir kata, adalah jelas bahawa keselamatan belajar merupakan tanggungjawab bersama. Dengan pentadbir yang beraccountability, guru yang cakna, murid yang terlatih dan sokongan pihak berkuasa, sekolah mampu menangani risiko tanah runtuh dengan lebih terancam. Melalui pendekatan menyeluruh ini, kita bukan sahaja melindungi pelajar, tetapi memastikan sekolah sentiasa bersedia dan berdaya tahan dalam menghadapi sebarang kemungkinan dalam berlakunya tanah runtuh atau kemalangan jiwa yang lebih teruk. Sekian, terima kasih. Daripada Doi.